Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua yang telah hadir dalam webinar pada pagi ini. Jadi pagi ini webinar kita bertajuk Gaza diserang lagi, apa dah jadi dengan gencatan senjata. Baiklah, saya akan memandu webinar kita pada hari ini, di mana kita akan mendengar pandangan yang mendalam daripada panel-panel yang berkemahiran dan berpengalaman dalam bidang ini. Jadi sedikit latar belakang mengenai fokus perbincangan kita pada pagi ini. Seperti yang sedia maklum, serangan besar-besaran Zionis ke atas Gaza telah bermula pada 7 Oktober 2023, yang mana selepas kumpulan Mujahidin Gaza melakukan serangan ke atas selangan wilayah Palestin yang terjajah. Serangan tentera Zionis terhadap Gaza ini telah berlangsung selama 470 hari, yakni lebih daripada 15 bulan serangan. Segala kematian, kecederaan, pemindahan penduduk dan kebeluran telah berterusan sepanjang tempoh itu. Dan dalam tempoh 15 bulan ini, sekurang-kurangnya 46,707 rakyat Palestin di Gaza telah terbunuh, termasuk sekitar 18,000 kanak-kanak. Dan statistik ini bermaksud 1 daripada 50 orang telah menjadi korban di Gaza. Dan angka yang sebenar ini dipercayai mungkin lebih tinggi. Okay? Dan sehinggalah pada awal tahun ini, di mana pada 19 Januari, satu persetujuan gencatan senjata telah berjaya dicapai di antara Israel dan juga pejuang Hamas. Namun seperti kebiasaan, kita lihat Israel ini telah melanggar segala peraturan yang telah ditetapkan dalam gencatan senjata. Tambahan pula kita melihat kepada kepentingan dan kesucian bulan Ramadan bagi umat Islam yang kita sedang sambut sekarang ini, Zionis terus memprovokasi, menangkap dan membunuh rakyat Palestin tanpa belas kasihan. Jadi oleh itu, tajuk kita pada hari ini adalah sangat relevan dengan apa yang sedang berlaku di Gaza. Dan kita akan cuba mendalami beberapa persoalan utama yang timbul berkenaan dengan keberkesanan gencatan senjata serta impaknya terhadap rakyat Palestin dan keamanan global. Jadi saya perkenalkan dahulu barisan panel kita pada pagi ini. Jadi panel kita yang pertama, Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Muhammad Noor. Beliau merupakan Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia, di mana kepakaran beliau tidak lagi asing di dalam Malaysia serta di luar negara dan diiktiraf terutama dalam berkaitan isu Palestin. Panel kedua kita, Dr. Ahmad bin Yusof. Beliau merupakan penolong Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia dan juga merupakan pengerusi Sekretariat Lajnah Al-Quds, yang mana banyak terlibat secara langsung dalam memberi bantuan, sokongan dan kerjasama dengan pihak Palestin. Jadi tanpa kita membuang masa, saya ajukan dahulu soalan pertama kepada Profesor Dr. Muhammad Roslan. Okey, baik Prof. Adakah gencatan senjata yang dicapai benar-benar berkesan dalam menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin? Atau ia hanya sekadar strategi sementara yang mana tidak mengubah keadaan sebenar di Gaza? Silakan Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ainul Ashraf selaku pengerusi bicara kita pada pagi ini. Rakan panelis saya Dr. Ahmad Yusof serta seluruh yang dapat bersamalah pada pagi ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di Malaysia ini kena banyak-banyak kita melafazkan rasa syukurlah, sebab kita berada dalam bulan Ramadan. Kita tahu dalam bulan Ramadan ini seperti yang disebutkan oleh Dr. Ainul tadi, bahawa sahabat-sahabat kita di Gaza itu seolah-olah menjadi pesta tahunan kepada mereka menerima serangan daripada pihak Zionis Israel ini. Jadi pihak Zionis ini seakan-akan menggunakan bulan Ramadan itu untuk terus membuat serangan-serangan kepada rakyat Palestin, khususnya yang berada di Gaza itu ya. Dan kita tahu bahawa peristiwa yang sekarang ini, yang sedang dibincangkan ini, rentetan daripada apa yang dikenali sebagai Tufan Al-Aqsa yang bermula pada 7 Oktober 2023 ya. Ada yang kata itu adalah permulaan kebangkitan rakyat Palestin, tapi kebangkitan rakyat Palestin itu sebenarnya jauh lagi ke belakang. Kalau kita nak tengok, sebelum ini pernah berlaku intifadah yang pertama,
Intifadah yang kedua, dan macam-macam lagi penentangan rakyat Palestin terhadap penjajahan kuasa besar, khususnya penjajahan British di Palestin itu sendirilah. Jadi yang kita fokus sekarang ini adalah yang terkait dengan Tufan Al-Aqsa ini, yang mana ianya bermula pada 7 Oktober 2023 dan kita melihat bahawa setelah 460 hari lebih kurang begitu ya, maka gencatan senjata dapat persetujui di peringkat awal, yang mana gencatan senjata itu melibatkan 3 fasa yang dibincangkan lah. Kita tahu bahawa fasa pertama berjalan, dan dalam fasa pertama itu pihak Yahudi meminta supaya 33 orang tawanan Yahudi yang ditawan oleh Hamas itu dibebaskan. Ya, dan dalam senarai 33 orang itu, apabila disemak-semak kembali, mereka mendapati bahawa 8 orang daripadanya telah meninggal dunia lah. Dan itu disebutkan oleh Hamas bahawa mereka itu meninggal dunia disebabkan oleh serangan yang dibuat oleh Israel, ya. Bukan disebabkan oleh suicide ataupun bukan disebabkan oleh pembantaian oleh Hamas, sehingga mereka meninggal dunia. Yang menyebabkan mereka meninggal dunia itu adalah Israel itu sendiri yang tidak putus-putus menyerang mereka. Jadi apabila gencatan senjata itu dipersetujui pada peringkat awal, kita dapati bahawa berlaku pertukaran pertukaran tawanan, ya, untuk satu rakyat Israel yang dibebaskan. Israel perlu membebaskan 30 rakyat Palestin yang ditahan, dan bagi seorang tawanan dalam kalangan pasukan keselamatan Israel yang ditawan, IDF, Israel Defense Forces, yang ditawan itu, sekiranya Hamas membebaskan, maka Israel perlu membebaskan 50 orang, rakyat Palestin yang ditawan oleh Israel. Dan kita lihat proses itu berjalan, walaupun ada beberapa beberapa perkara yang menyebabkan tergendala sedikit sebanyak, tapi proses pertukaran tawanan itu berjalan dengan orang kata dengan lancar lah, dengan baik lah, ya. Di peringkat Hamas sudah tentu kita lihat bahawa apabila tawanan pertama yang dipersetujui untuk dibebaskan oleh Hamas, kita dapati bahawa satu dunia memberikan tumpuan kepada bagaimana Hamas membuat treatment ataupun melayan orang-orang yang berada di dalam tawanan Hamas itu, ya. Hamas membekalkan kepada mereka beberapa cenderamata daripada Hamas, dan Hamas juga membuat satu persiapan untuk menunjukkan kepada dunia bahawa mereka bersedia untuk memberikan bersedia untuk mengadakan gencatan senjata ini. Sebenarnya Hamas lebih awal bersedia untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan ada beberapa tawanan yang ditawan oleh Hamas itu telah dibebaskan lebih awal pun, sebelum gencatan senjata yang diumumkan itu terjadi. Ya, tapi apabila kita tengok gencatan senjata itu terjadi, maka Hamas memang memberikan komitmen mereka untuk melepaskan ataupun untuk membebaskan tawanan-tawanan ini. Apabila kita lihat keadaan tawanan yang ditawan ataupun yang ditahan oleh pihak Hamas itu, mereka berada dalam keadaan sihat dan selamat, berbanding dengan tawanan Palestin yang ditawan oleh Israel yang dibebaskan itu, bermacam-macam masalah kesihatan yang kita tengok mereka hadapi. Ya, itu yang kita lihatlah. So merujuk kepada persoalan yang dilontarkan oleh Dr. Ainul tadi, apakah gencatan senjata ini satu tindakan yang visible, yang boleh bertahan lama, ataupun ianya adalah dianggap sebagai satu
satu sebab ataupun satu batu loncatan, satu sebab untuk Israel terus menyerang Hamas. Ini yang perlu kita perbincangkan. Dan saya melihat bahawa apa yang dilakukan ataupun komitmen daripada Hamas itu, apabila dia nak membebaskan tawanan Israel yang ditawan oleh Hamas ini, itu menunjukkan bahawa mereka memang bersedia pada bila-bila masa. Ya. Apa yang menjadi sekatan dan ataupun yang menjadi kekangan adalah di pihak Israel itu sendiri, kerana kita kena faham bahawa Israel itu mereka berdepan dengan kumpulan right wings yang begitu mendesak supaya perang itu diteruskan di sana. Kemudian mereka juga berdepan dengan tekanan pihak antarabangsa yang meminta supaya mereka tidak melakukan apa-apa serangan. Jadi ini tekanan-tekanan yang apa orang kata dihadapi, diterima oleh pihak Israel itu sendiri dalam ataupun dalam peristiwa yang sedang terjadi sekarang lah. Dan kalau kita lihat dalam proses untuk melepaskan tawanan ataupun melakukan gencatan senjata ini, ianya disokong oleh seluruh dunia, memberikan tumpuan kepada Hamas, melihat bagaimana Hamas ini yang berani mempertahankan tanah air mereka walaupun mereka tidak mempunyai sistem pertahanan ataupun mereka tidak mempunyai kekuatan yang setanding, tetapi mereka tetap untuk mempertahankan tanah air mereka itu. Jadi dalam proses kita panggil gencatan senjata yang terjadi sebelum ini, yang melibatkan 3 fasa sebenarnya yang mereka bersetuju pada peringkat awal, 3 fasa yang dapat dilaksanakan hanyalah fasa yang pertama yang selesai dilaksanakan dalam tempoh 40 berapa hari 43 hari lebih kurang begitu dapat dilaksanakan dengan walaupun ada kekangan-kekangan di pihak Israel yang cuba untuk menekan dan sebagainya, tapi ianya dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak Hamas lah, sehingga perkara itu dapat diselesaikan. Fasa yang pertama. Masuk fasa yang kedua adalah fasa untuk membebaskan tawanan yang seterusnya sebelum masuk kepada fasa ketiga, iaitu fasa permanent ceasefire. Jadi ini yang kita sekarang ini bila nak masuk kepada fasa yang kedua ini, nampaknya ianya tidak diteruskan ataupun ianya mendapat orang panggil cabaran yang hebat lah. Apabila kita tengok rakyat Gaza yang keluar berpindah daripada utara Gaza, sebelum ini mereka berpindah ke sebelah selatan Gaza sehingga ke Rafah, mereka duduk di sana, dan apabila gencatan senjata terjadi mereka pulang kembali ke utara Gaza dan mendapati bangunan-bangunan sudah runtuh, tak ada apa semua. Sekarang ini bila mereka kembali ke utara Gaza, mereka pula diserang kembali, diserang kembali. Dan kita tahulah dalam serangan yang terbaru ini ramai yang menjadi mangsa. Sekali dia serang 300 orang meninggal, 400 orang meninggal, malam tadi pun 70 orang meninggal. Kita hanya mampu untuk menyatakan angka-angka ini saja, tanpa kita dapat untuk memberikan satu impak yang lebih besar dalam kita berdepan dengan keganasan yang dilakukan oleh Zionis ini. Dan kita dapati bahawa serangan Zionis yang dibuat ini dianya disokong oleh kuasa besar dunia, iaitu disokong oleh Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi kita kita macam seakan-akan kita tak tahu macam mana gencatan senjata itu boleh dilakukan ataupun tak boleh dilakukan. Tapi kita sebagai rakyat, kita mesti memberikan tekanan, mesti menyatakan sikap dan pandangan kita dalam kita mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel menyerang orang-orang yang tidak bersalah ini dan menyerang orang-orang yang bersedia untuk melakukan gencatan senjata, untuk melakukan ceasefire ini. Jadi ini yang saya rasa dunia perlu bertindak dengan lebih kuat, dengan lebih tegas. Liga Arab mesti memainkan peranan yang lebih ke depan dalam mendesak supaya Israel menghentikan serangan. Ataupun kalau ada mana-mana negara Islam yang berani, yang banyak beli senjata daripada Amerika Syarikat tu, pergilah serang sikit.
Israel. Lancarkan serangan sikit. Mereka beli senjata yang banyak, beratus bilion, bukan sikit Dr. Ainul kan, bukan sedikit. Mereka beli senjata. Tapi senjata itu nampaknya tersimpan begitu sajalah, tak digunakan lah. Untuk apa kita pun tak tahu, beli senjata banyak-banyak sampai 300 bilion, 400 bilion dalam Riyadh Summit pada tahun 2019, tanda tangan beratus bilion untuk membeli senjata ini. Jadi itu yang kita rasa perlukan satu tindakan yang lebih tegas, yang lebih keras, suara yang lebih yang lebih bersepadu daripada umat Islam, daripada seluruh dunia. Saya rasa itu untuk peringkat awal lah. Baiklah, seperti mana yang telah disebutkan oleh panel sebentar tadi, yang mana gencatan senjata ini merupakan satu inisiatif yang mana yang diperlukan pada masa kini, yang mana kalau kita tengok setelah sekian lama berapa banyak bilangan angka korban yang telah terkorban, maka ini adalah satu inisiatif yang diperlukan, tetapi ianya tak akan dapat dicapai secara berkekalan, ataupun gencatan senjata yang tuntas yang berkekalan itu sering terhalang dengan tindakan-tindakan daripada pihak Zionis yang sering melanggar dan menjadikannya hanyalah seolah seperti satu gimmick yang telah memberikan ruang sementara kepada pihak Zionis untuk merancang serangan yang seterusnya. Jadi ini telah membawa kita kepada persoalan yang lebih besar tentang apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang, terutamanya daripada kesan genosid yang telah dialami oleh rakyat Palestin. Jadi saya ingin mengajukan soalan kepada seterusnya kepada Dr. Ahmad. Apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang dari segi kesan genosid yang telah dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin, dan bagaimana kekejaman ini terus memberi impak kepada kehidupan seharian mereka serta usaha-usaha untuk menuntut keadilan dan keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi forum Dr. Ainul, seterusnya sahabat panel Prof. Dr. Roslan, seterusnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam satu pertemuan yang kita membincangkan satu tajuk yang berkait dengan diri kita sebenarnya Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan dari kalangan mereka. Takut juga dengan hadis tu tetapi saya percaya tuan-tuan dan puan yang hadir pada pagi ini, paling kurang yang ada dalam Google Meet ini, saya kira memang golongan yang mengambil berat tentang perkara ini, tak kiralah di Palestin ataupun di tempat-tempat yang lain, tetapi di Palestin ini dia telah berlangsung lama dan kesannya nampak sangat, dan kita dapati kesan yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin disebabkan oleh kekejaman yang dilakukan oleh Zionis ini telah sampai ke tahap yang di luar kebiasaan manusia lah. Oleh itu kita dapati bahawa pihak yang bukan Islam kadang-kadang lebih menunjukkan ketidakpuashatian, ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh rejim Zionis tersebut. Tak silap saya semalam salah satu negara besar di Eropah, kalau tak silap Belgium ataupun Norway mengecam apa yang Israel buat selepas serangan yang dilakukan yang agak besar, walaupun disebut oleh Israel dalam media-media mereka sebagai serangan yang terhad katanya. Memang nampak terhad, tapi sebenarnya banyak juga serangan-serangan udara yang mereka lakukan di Gaza. Jadi semalam kalau tak silap saya Belgium ataupun Norway
telah mengeluarkan kenyataan, ini kenyataan rasmi negara mereka, salah sebuah negara yang agak besar ya di Eropah. Mereka mengecam, mengutuk ya serangan tersebut. Ya, itu di peringkat negara ya. Di peringkat rakyat, kita dapati ya, kalau rakyat saya rasa di seluruh dunia secara umumnya ya, kalau di Amerika Syarikat ada yang sanggup dibuang universiti ya kerana ya sekadar memberikan pendapat mereka yang sudah tidak tahan lagi dengan kekejaman ya. Kita tak pernah dapat ataupun tak pernah nampak perkara ini berlaku pada tahun-tahun yang lepas. Sebelum 7 Oktober 2023 kita tak nampak, sedangkan Israel menyerang Gaza ataupun tebing barat ataupun orang-orang Islam di Palestin itu bukan bermula tahun 2020 ataupun sebelum-sebelum itu yang dekat-dekat di awal tahun 2000, tapi sebelum itu pun banyak serangan yang mereka buat. Tetapi kita tak pernah nampak keseriusan ya di pihak dunia barat, Amerika ataupun Eropah terhadap mereka mengutuk ya serangan yang dibuat. Nak katakan bahawa serangan selepas 7 Oktober ini merupakan serangan yang di luar batasan kemanusiaan sehingga tidak boleh dikawal lagi ya oleh tak tertahan lagi oleh golongan-golongan, bahkan golongan yang bukan Islam juga. Baik, kalau kita tengok serangan yang terakhir lah kita tengok ya pada, kalau ikut riwayat yang diberikan ya di akhbar-akhbar antarabangsa, serangan di subuh subuh hari Selasa lepas ya. Serangan tersebut dibuat ketika umat Islam, saudara-saudara kita di Gaza sedang tidur dan mungkin ibu-ibu sedang nak menyediakan juadah bersahur ya pada ketika itu, tanpa ada sebarang amaran terlebih dahulu diberikan oleh pihak Zionis tersebut ya. Dalam keadaan serangan tersebut ya berlaku masih dalam tempoh gencatan senjata yang dipersetujui ya oleh pihak Palestin, tak kiralah Hamas ataupun pihak-pihak yang lain di pihak Palestin dan juga di pihak Israel, bahkan dijamin oleh beberapa penjamin yang penting di dunia. Yang paling pentingnya adalah Amerika Syarikat ya. Tetapi Amerika Syarikat sendiri yang disebut dalam media-media antarabangsa nampaknya bersetuju kerana pihak negara Amerika Syarikat mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa Israel menyerang pada subuh Selasa lepas adalah selepas mereka berbincang dengan pihak pentadbiran Amerika Syarikat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini harapkan pagar-pagar makan padi. Ya. Penjamin-penjamin seperti Mesir, Qatar, mereka pun nampaknya tak boleh buat apa ya. Amerika Syarikat tu kena nampak menjamin ya satu persetujuan, satu perjanjian, tetapi dia terlibat sama dalam merosakkan persetujuan yang dibuat. Ya, jadi sebenarnya tuan-tuan puan-puan, itu bukanlah perkara yang mengejutkan ya. Israel langsung tidak mengejutkan kalau mereka nak buat begitu. Ada banyak sebab yang mereka nak buat. Tetapi kembali kepada soalan tadi, kita dapati saudara-saudara kita di Gaza ini bukan kali pertama kena serang ya. Kalau kita tengok ya, kalau kita nak tengok selepas kerajaan di di Gaza itu dikuasai oleh bukan kerajaan di tebing barat ya, sekitar tahun 2005 ke atas lah ya. Kita dapati hampir siri-siri serangan tu hampir ada setiap tahun ya. Yang besar-besar jelaslah ada beberapa tahun-tahun tertentu. Jadi nak sebut bahawa saudara-saudara kita di Gaza tersebut ya, mereka bukanlah tak biasa kena serang ya, tetapi ya kali ini luar biasa disebabkan selepas 7 Oktober, selepas Tufanul Aqsa, kita dapati Israel ni dia menggila, bahkan membinatang membinatang ya. Mereka katakan orang-orang Palestin ni binatang, kata mereka ya.
siapa bekas menteri pertahanan Amerika kalau tak silap saya, mengatakan orang-orang Palestin binatang bermuka manusia, ya, berbadan manusia, ya, tetapi yang sebenarnya binatang adalah mereka, kan? Buktinya, ya, kenapa mereka kalaulah mereka nak menghapuskan Hamas seperti yang mereka sebut, ya, sepatutnya carilah Hamas betul-betul. Ini yang dibom, ya, adalah mereka yang tak tahu keterlibatan mereka dengan Hamas, ya. Dan hanya untuk serangan pada hari Selasa lepas sahaja, lebih 400 orang telah syahid dan majoritinya adalah kanak-kanak dan perempuan, ya. Jadi itu, bukankah itu menunjukkan kebinatangan yang luar biasa, ya, pada pandangan manusia sekarang, ya, pada zaman sekarang, ya. Itu memang menyebabkan seperti mana saya sebutkan tadi, ya, orang-orang di dunia tidak boleh tahan lagi dengan kekejaman yang dibuat oleh Israel. Jadi kalau kita nak tengok, ya, kepada kesengsaraan kali ini memang sangat luar biasa, ya. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, selepas gencatan senjata baru-baru ini, ya, pelarian yang asalnya dari utara Gaza, sebelum gencatan senjata, mereka rata-rata telah berhijrah, ya, ke selatan, ya. Dari utara telah bila berlakunya gencatan senjata, mereka dibenarkan untuk pulang semula ke utara, ya. Jadi tuan-tuan kena ingat, ya, mereka pergi ke utara tersebut dalam jarak yang berkilo-kilometer, ya. Ada sebahagiannya naik motosikal, ada sebahagian naik kereta, tapi majoriti mereka yang membawa anak-anak kecil, ya, yang sebahagiannya telah cedera, ya, mereka berjalan kaki, ya, daripada selatan Gaza ke utara Gaza semata-mata untuk balik ke tanah air mereka. Kadang-kadang kita rasa jadi pelik, kan? Mereka dah tahu dah, ketika mereka balik ke kawasan ataupun ke rumah-rumah mereka di utara Gaza tersebut, bukan ada, ya, kemudahan yang selesa. Bahkan mereka yakin bahawa kemudahan memang dah tak ada rata-ratanya, ya, tapi mereka sanggup juga untuk balik. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang sebenarnya kekuatan yang antara yang paling besar, ya, yang ada di Gaza. Rakyatnya kental, ya, walaupun mereka tahu sukar, tapi mereka tetap laksanakan. Ini mungkin disebabkan oleh pengajaran pada tahun 1948, yang mana mereka tahu bila mana orang-orang Palestin keluar dari tanah mereka, ya, mereka dah tak boleh balik lagi, walaupun, ya, walaupun ada ketetapan daripada PBB, ya, orang pelarian Palestin ini memang boleh balik ke tempat tanah air mereka. Tak apalah. Baik, jadi di sini kita nak dapati bahawa itu dah satu bentuk kesengsaraan. Kalau tuan-tuan, saya yakin, ya, ada di kalangan kita yang ada di sekarang ni nampak bagaimana mereka menarik anak mereka, menarik beg mereka, menarik macam-macam benda yang nak ditarik, diangkat, ya, dan sebagainya. Itu tak kira lagi mereka yang mereka yang cedera, ya, untuk balik ke utara, ya. Tiba-tiba selepas gencatan senjata, mereka ialah agak gembira, ya. Tiba-tiba Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kata mencadangkan untuk mereka keluar daripada Gaza secara umum lah, terutamanya yang utara, kan. Jadi itu satu benda yang mereka pun itu sebagai satu cadangan asalnya untuk pergi ke Jordan ataupun ke Mesir, ya. Kemudian diancam lagi oleh Amerika Syarikat, ya. Tak tahulah, mungkin Trump nak ambil tanah Gaza tu, dia nak bangunkan kot. Sebab Trump ni terkenal, kan, sebagai seorang businessman hartanah, kan. Sebut dia banyak kali sebut begitu, ya. Tapi apa yang berlaku pada hari Selasa lepas, ya, bahkan semalam Menteri Pertahanan Israel yang baru, dia tak cakap kepada Hamas dah. Mereka cakap kepada rakyat Palestin, orang-orang Palestin di Gaza. Dia kata, kalau kamu, ya, biarkan Hamas berkuasa di Gaza, ya, tempat-tempat berlakunya pertembungan ataupun pertempuran, ya, tentera Israel dengan Hamas akan
mereka akan paksa ya orang-orang Palestin untuk mengosongkannya. Ya, akhirnya apa yang mereka nak sebelum ini, mereka nak sampai sekarang. Mereka nak mengosongkan Gaza. Ya, seperti mana tak silap saya Syamir ya, bekas Perdana Menteri Israel yang mengatakan aku mengimpikan ya agar ketika aku bangun tidur aku dapati Gaza ni dah kosong, orang-orangnya dah ditelan laut, dia kata. Ya? Mereka memang nak pastikan Gaza tu kosong. Ada banyak sebab lah yang tak perlu kita bincangkan di sini. Antara sebab utamanya mungkin orang-orang Gaza tu memberi bahaya kepada mereka. Baik, kalau saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan statistik ya apa yang berlaku di Gaza ya, macam-macam lah ya, sebab antara PUM memang terlibat dalam satu nak kata organisasi lah ya yang menumpukan sektor keagamaan di Gaza secara umumnya untuk kita bantu. Kita dapati setakat ini ya, kalau kita tengok dari aspek masjid-masjid yang telah dihancurkan sepenuhnya adalah terdapat 873 masjid hancur sepenuhnya. Masjid yang hancur sebahagian ataupun rosak sebagainya terdapat 234 masjid ya, jadi lebih. Jadi kat situ memang banyak masalah ya. Itu tak dikira masalah-masalah lain lagi, masalah kemanusiaan, masalah hak asasi manusia untuk makan ya, bukan untuk selesa hidup, untuk makan. Sepatutnya selepas gencatan senjata ya, selepas gencatan senjata antara persetujuan yang dibuat adalah Israel membenarkan, bukan Israel yang hantar ya, bantuan-bantuan kemanusiaan itu dibenarkan masuk ke Gaza, tapi mereka sekat, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi saya rasa saya tak perlu terangkan dengan terperinci apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gaza ni ya. Tapi cukuplah saya sebut bahawa apa yang Israel buat menyekat bantuan makanan, ubat-ubatan ya, dan juga bahan bakar ke dalam Gaza, menyekat elektrik ya, menyekat perkara-perkara itu. Kita dah dapati kalau kita tak ada air 5 hari pun, saya kira bahkan kurang begitu pun kita dah tak selesa, betul ya. Ini kan pula mereka yang lebih setahun, kalau ikut pengurusi tadi berapa, lebih berapa, sudah berapa bulan ya, 15 bulan mungkin ya, tidak boleh hidup dalam keadaan selesa ya. Disekat lagi air, elektrik dan sebagainya, makanan pun disekat. Maka kita dapati ya apa yang mereka hadapi sekarang di luar jangkaan kita lah ya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Baik, jadi kita perlu berperanan lah ya untuk memastikan keadilan ini kepada rakyat Palestin ini dapat mereka capai ya, dan ini memerlukan semua pihak lah ya. Kalau kita sebagai seorang sebagai rakyat di mana-mana negara ya, sebenarnya tunjuk perasaan yang kita buat itu sebenarnya memberi kesan sebenarnya kepada Israel. Alhamdulillah kita hidup, betul. Saya tak cakap apa yang berlaku tu kita bersyukur, tidak ya, tetapi sebenarnya apa yang berlaku di zaman sekarang dengan adanya media sosial menyebabkan apa yang berlaku di Israel itu, apa yang berlaku di Palestin itu dapat kita telanjangkan Israel. Segala apa yang mereka buat kita dapat tunjukkan. Jadi kita kena berperanan ya. Peringkat kerajaan ada peranannya yang kita tak nampak sangat kesannya ya. Di peringkat masyarakat umum ada caranya, di peringkat NGO ada caranya. Jadi sepatutnya kita sama-sama berganding bahu untuk mengurangkan paling kurang ya kesengsaraan yang dihadapi ya oleh saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih Dr. Ahmad atas jawapan yang sangat mendalam dan penuh dengan fakta tadi. Jadi kita faham dekat sini bahawa keganasan yang berterusan di Gaza ini sememangnya telah memberi impak yang besar dalam kehidupan seharian rakyat Palestin. Dan kita lihat bagaimana siri-siri kekejaman yang dilakukan oleh Zionis laknatullah ini yang sangat tidak berperi kemanusiaan, lebih kepada mengalahkan perangai binatang lagi. Ini yang mana berterusan membunuh rakyat-rakyat Palestin
dan kesengsaraan ini dialami bukan sahaja kesengsaraan semasa, tetapi kesengsaraan rakyat Palestin ini telah dirancang supaya ianya berkekalan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh panel tadi, kuasa-kuasa barat cuba masuk campur sebagaimana usaha Trump untuk merampas tanah di Gaza dan merancang dan memindahkan keseluruhan rakyat Palestin ini. Dan kita tengok dekat sini juga, Dr. Ahmad juga ada menerangkan tentang tadi peranan-peranan kita yang boleh untuk diberikan agar mengurangkan kesengsaraan yang telah dialami kepada rakyat-rakyat Palestin ini. Kita nak melihat kepada kesinambungan daripada penjelasan daripada Dr. Ahmad tadi berkenaan dengan peranan-peranan orang, peranan-peranan masyarakat luar. Ya. Soalannya, apa peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat Malaysia dalam menyokong perjuangan Palestin? Dan bagaimana masyarakat Malaysia ini dapat memberikan sokongan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesedaran global mengenai situasi di Gaza serta mendesak tindakan positif untuk membantu rakyat Palestin. Baik, saya dulu pernah melihat, kadang-kadang kita melihatkan tunjuk perasaan ni yang kita buat ni ada kesan ke tidak, ya, ataupun kenyataan media yang kita buat ni ada kesan ke tidak, ya, ataupun kita punya hantaran-hantaran dalam media sosial tu ada kesan ke tidak, ya. Kadang-kadang saya pernah terfikir begitulah, tetapi bila mana saya berkawan dengan ramai saudara-saudara kita di Palestin, sama ada yang dalam Palestin ataupun di luar Palestin, saya dapati bahawa sebenarnya apa sahaja tindakan yang kita buat dan dia menjadi tular, ya, sebenarnya dia memberi kesan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, ya, kepada saudara-saudara kita di sana dan juga musuh kita yang sedang membantai saudara-saudara kita tersebut. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, tunjuk perasaan, ya. Katakanlah kita buat tunjuk perasaan yang mungkin tidaklah berapa besar, ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau tunjuk perasaan tersebut disiarkan dan tular di media sosial, ya, bahkan sebahagiannya kita tak perasan, kadang-kadang diambil oleh media-media antarabangsa yang kita sendiri pun tidak perasan, ya, dan ataupun tidak diambil sekalipun tapi diketahui, ya, oleh saudara-saudara kita di dalam Palestin, sama ada Gaza ke ataupun tebing barat, sebab sebenarnya bukan Gaza dia yang menderita. Di tebing barat ni penderitaan mereka kadang-kadang bentuk yang sedikit berbeza, ya. Apa yang berlaku di sana kurang mendapat liputan. Bila mana Gaza diserang semula, ya, pada hari Selasa yang lepas, memang liputan di Jenin, di Nablus, ya, agak sedikit kurang, ya. Kecuali memang kalau kita pergi ke media-media yang memang betul-betul menumpukan tentang perkara ini, ya. Tetapi kalau kita tengok dalam media-media yang umum, ya, kita dapati bila mana berlaku di Gaza pembantaian yang hebat, maka liputan di tempat-tempat yang lain sedikit kurang. Saya nak sebut bahawa tunjuk perasaan yang kita buat sebenarnya, ya, paling pertamanya, ya, dia memberi kesan kepada perasaan lah, ya, saudara-saudara kita di sana, kita katakanlah di Gaza, bahawa rupanya dikata di Malaysia, di ceruk sana, di hujung dunia di Malaysia sana, di hujung timur, ya, timur jauh tersebut, ya, ada saudara-saudara aku yang masih memberikan perhatian kepada apa yang aku hadapi sekarang. Itu sebenarnya satu sokongan moral kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa ucapan tuan-tuan dan puan-puan, video yang tuan-tuan buat, ya, konten-konten, ya, yang tuan-tuan dan puan-puan buat di dalam media sosial, apabila diketahui, ya, oleh pihak sana, ia bukan perkara yang biasa-biasa, bahkan memberi kesan, memberi satu semangat moral, ya, kepada saudara-saudara kita di sana, di Gaza secara khususnya, ya. Tapi itu saja tidaklah cukup, ya. Kita kena pastikan, ya, hantaran-hantaran yang saya cakap ni sebab apa, ya? Sebab hantaran di media sosial semua orang boleh buat, budak kecil pun boleh buat. Cuma kita sebagai mereka yang sedar tentang isu ini, tentang perkara ini, ya, kita kena pastikan ialah media sosial kita itu tular,
Ya, kita cuba untuk memastikan ia tular. Saya kira di Malaysia ini tidak ada masalah nak buat. Jangan takutlah siapa-siapa nak buat tentang sokongan terhadap Palestin, kutukan terhadap rejim Zionis. Tak ada siapa-siapa SB ke polis ke nak tahan kita. Kita bukan berada di negara-negara yang mesra Israel. Ya, undang-undang apa ya, anti Semitik tak ada di Malaysia. Ya, kalau kita nak mengutuk Israel, kutuk sajalah. Ya, jangan takut-takut. Ini ke ada yang takut? Ya, kita apa yang kita buat itu sebenarnya ya memberi kesan, tapi pastikan ia tular ya, dan sampai kepada musuh, sampai kepada saudara-saudara kita di Gaza. Itu yang pertama sekali, yang paling senang. Yang seterusnya adalah bantuan-bantuan kemanusiaan. Saya tak kata bantuan kemanusiaan yang lebih penting daripada sokongan moral yang pertama. Kedua-duanya bagi saya sama penting. Ya. Bantuan kemanusiaan bagi saya di Malaysia juga tidak menjadi masalah. Mungkin di setengah negara ya untuk menyampaikan sumbangan tu mungkin ya sedikit sukar. Tapi di Malaysia ini, negara yang mesra Palestin, ya, kita dapatilah ada banyak negara yang mesra Palestin lah, bahkan yang dikenali oleh rakyat Palestin secara khusus ya. Malaysia, Turki, Indonesia ya, dan beberapa negara yang lain. Qatar, itu tak saya sebutlah ya. Jadi itu negara-negara yang mesra Palestin. Jadi Malaysia adalah salah sebuah negara yang mesra Palestin, tak kiralah dari pihak pembangkang ke, dari pihak kerajaan ke, semuanya mesra Palestin. Ya, mesra Palestin. Jadi oleh sebab itu kita dapati sumbangan kemanusiaan ya, kita boleh sampaikan secara rasmi ataupun secara tidak rasmi menggunakan NGO yang bekerja ya, untuk mengumpulkan sumbangan untuk disalurkan ke saudara-saudara kita yang sengsara sekarang di sana ya. Tak perlulah saya sebut nama-namanya kan, banyak sangat. Bahkan kita PUM pun sekarang ni sedang mengutip sumbangan untuk kita buat ya iftar ya di Gaza ataupun di Masjid Aqsa ataupun di Palestin secara umumnya ya, sebab kita antara pihak yang menjadi rakan strategik kepada banyak NGO yang bekerja untuk Palestin. Tak kiralah NGO tu, bahkan sebenarnya ya PUM terlibat secara langsung dengan Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama di Gaza ya, untuk projek sektor keagamaan yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi untuk menghantar bantuan kemanusiaan, saya kira kalau kita tak hantar, kena fikirkanlah ya, ataupun tak ada langsung kita punya sumbangan tu. Jadi untuk hantar tu tak susah. Dulu mungkin susahlah, kena pergi hantar masuk dalam tabung dan sebagainya. Sekarang menggunakan kod QR ataupun masukkan nombor bank, nombor akaun bank dan sebagainya. Tak susah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita bangun tidur, sebab orang ramai yang dengar hadis Nabi kan. Nabi kata tidaklah terbit matahari kan, ada dua orang malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqa khalafa ya, wa a'ti mumsikan talafa ya. Allah ya berikanlah ganti kepada orang-orang yang membelanjakan harta dia, orang yang kedekut biar rosakkan harta dia ya. Jadi mungkin ramai juga sebelum subuh lagi dah nak berikan sumbangan. Boleh buat sama sekarang ni, tak susah. Kita di atas katil pun dengan hanya menekan beberapa tekanan dekat telefon pintar, kita boleh menghantar sumbangan ya. Saya kira untuk menghantar sumbangan untuk iftar PUM, bahkan juga di Palestin, dan untuk membangunkan musola-musola sementara di Palestin, kita masih buka lagi dan ia berterusan. Dan sebenarnya banyak lagi projek-projek lain, tapi kita hanya menumpukan dengan beberapa projek sebab PUM pun bukanlah satu NGO yang khusus ya untuk menghantar bantuan ataupun mengumpulkan bantuan kemanusiaan. Baik, jadi tuan-tuan boleh pilih mana-mana NGO untuk kita menghantar bantuan. Antara yang seterusnya adalah bantuan sektor-sektor yang lain. Ya, macam saya sebutkan tadi, sektor keagamaan di Gaza. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat ya, manusia ni dia bukan hidup hanya dengan air dan makan dan minum. Ya, maksud dia untuk hidup dengan kental seperti mana apa yang kita dapat lihat ya, kekentalan saudara-saudara kita di Gaza.
Tapi sebenarnya ya, manusia ini kita ada jasad, ya, kita ada roh, kita ada akal, ya. Baik, aspek kerohanian juga penting, bahkan sama penting berdasarkan apa yang saya dengar daripada sahabat-sahabat saya di Palestin, sama penting dengan makanan dan minuman sebenarnya, ya, dan juga elektrik, air dan sebagainya lah, ya. Jadi kami di PUM bekerjasama dengan satu pakatan satu organisasi, ya, yang ditubuhkan dengan Persekutuan Ulama Palestin dan juga Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama di Gaza, ya. Kita sama-sama berusaha untuk membangunkan semula sektor keagamaan di Gaza, ya. Antara projek yang kita dah buat sekarang adalah membangunkan musola-musola di kawasan-kawasan yang memerlukan musola. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, ya, orang-orang Palestin di Gaza itu mereka punya rumah pun dah hancur. Masjid mereka pun dah hancur majoritinya. Kan? Jadi antara yang disebut terakhir ini, mereka tak dengar azan. Jadi mereka perlukan bantuan untuk alat-alat PA system, ya, untuk memastikan azan didengar. Kenapa penting sangat benda tu? Kenapa penting sangat azan tu, ya? Azan tu dia merupakan syiar Islam, ya, yang dengan kita dengar dia ada nilai-nilai kerohanian yang tinggi sebenarnya. Dan kalau kita sama-sama menyumbang, ya, untuk membekalkan musola, tak kiralah dalam bentuk yang bagaimana sekalipun, yang boleh mengumpulkan mereka, mereka dapat, ya, sentuhan rohani dan dapat berkumpul, ada sentuhan kemasyarakatan, sosial, ya. Jadi itu merupakan perkara yang penting. Justru saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena berperanan untuk memastikan sektor keagamaan dan kerohanian ini juga dapat dibantu dengan kita membantu untuk membentuk, membina, ya, musola-musola sementara. Setakat ini kita dah berjaya menghantar sumbangan untuk sekitar 9, ya, musola yang terkecil yang mereka berikan sebuah harga lah, ya. Jadi alhamdulillah, mungkin sebahagiannya dalam pembinaan, ya, dan bila mana berlaku serangan ini mungkin agak sedikit terganggulah pembinaan tersebut, ya, di tempat-tempat tertentu. Baik, jadi itu satu. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu perkara yang tak perlukan harta, tak perlukan peluh, ya, tapi ia berperanan penting dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza. Pelik bunyinya, ya. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-du'a silahul muslim, ya. Ad-du'a silahul muslim, ya. Doa itu merupakan senjata orang muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, ini saya kira sebagai adhaful iman lah, ya. Ya, kalau doa pun kita boleh salurkan kepada saudara-saudara kita di Gaza, kita kena tengok semula iman kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, ya, seorang dari kalangan kamu. Ulama tafsirkan supaya tak ada berlaku kafir-mengkafir. Ya, ulama tafsirkan tidak beriman dengan sebenar-benar iman seorang daripada kalangan kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seagama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Ya, maksud dia, kita kat Malaysia ni, kita nak suka diri kita nak rasa apa? Kita nak ada elektrik, kita nak ada air, kita ada makan. Okeylah, itu yang paling minimum. Jadi kita kena pastikan kita juga ada rasa nak bahawa saudara kita di Gaza juga dapat seperti mana kita dapat di Malaysia ini. Caranya bagaimana? Ialah seperti mana yang saya sebutkan tadi, dan ditambah lagi dengan doa lah. Paling kurang kalau kita tidak ada harta, tak boleh nak terlibat dengan NGO-NGO yang aktif tersebut, maka kalau doa pun dah tak ada, kita kena nilai semula iman kita lah. Dan itu perkara yang tak susah. Bahkan kadang-kadang, ya, saya lihat beberapa golongan, ya, yang tidak Muslim pun, usaha mereka di barat tersebut, ya, untuk menyanggah kerajaan mereka, contohnya di Amerika Syarikat, ya, bahkan di Eropah juga, ya, macam di Eropah contohnya di UK, ya, United Kingdom, kita dapati ada beberapa rakyat di sana yang mempersoalkan
bantuan ketenteraan yang dihantar oleh United Kingdom ke Israel. Bantuan tu untuk buat apa waktu sekarang? Ya, bukan itu saja, di Perancis, di Amerika Syarikat juga. Jadi mereka tu, ya, apa sebenarnya yang menolak mereka untuk buat usaha-usaha tersebut? Bahkan saya tengok dalam kalangan umat Islam ada yang buat, yang pastinya adalah, ya. Tapi ada yang tak berfikir langsung pun, tapi mereka sanggup dibuang kerja, sanggup dibuang universiti di Amerika Syarikat contohnya, semata-mata, ya, satu dipanggil apa, ya, motif kemanusiaan dalam diri mereka. Mereka tak sanggup melihat orang-orang Palestin yang merupakan manusia juga diperlakukan sedemikian rupa. Jadi kalau kita umat Islam, ya, tidak ada motif kemanusiaan tersebut, bahkan kita ada motif-motif yang lain, ya, kita ada aspek-aspek yang lain, ya, yang sepatutnya lebih menolak kita, ya, untuk memberi bantuan kepada orang Palestin, sama ada bantuan moral, bantuan harta, ya, bantuan doa. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bagi saya itu merupakan peranan yang boleh diambil oleh orang-orang marhain macam kita. Kalau kita nak bincang peranan-peranan peringkat-peringkat lain, itu lebih panjang perbincangannya. Bagi saya, untuk itu saya kembalikan semula kepada pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad atas pandangan yang sangat benas. Jadi sebenarnya tadi panel telah menjelaskan antara beberapa usaha-usaha yang boleh dilakukan khususnya dari konteks kita sebagai rakyat Malaysia, yang mana kita boleh memberi bantuan dari segi sokongan moral, kemudian kita boleh beri bantuan daripada bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada pihak sana, dan tidak dilupakan juga daripada aspek kerohanian yang sangat penting. Dan Dr. Ahmad juga ada menjelaskan tentang selemah-lemah iman kita tadi adalah kita boleh berdoa, okey, dan mana doa itu adalah senjata umat Islam. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau telah menegaskan bahawa antara selemah-lemah jihad ataupun usaha kita dalam penentangan terhadap Israel ini adalah dengan memboikot barangan musuh. Dan isu-isu boikot ini juga adalah isu yang sangat prominent lah, yang mana menjadi isu utama dalam konteks di Malaysia, terutamanya sebagai satu inisiatif dalam mengekang serta upaya untuk menjatuhkan Israel itu. Jadi mungkin Dr. Ahmad boleh ulas sedikit tentang usaha inisiatif boikot ini dalam konteks Malaysia dan apa pandangan Dr. Ahmad berkaitan dengannya. Boikot ataupun muqata'ah dalam bahasa Arab, bagi saya sebenarnya boikot ini merupakan satu senjata yang telah terbukti keberkesanannya sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita kaji tentang boikot ini, kita kadang-kadang rasa malu dengan diri kita sebenarnya, ya. Sebab gerakan boikot ini, walaupun ini satu dipanggil satu mungkin pandangan yang datanya taklah besar, ya. Kita dapati bahawa macam universiti-universiti di Eropah, mereka memboikot sebahagian lah, bukan semua, memboikot universiti di Israel. Kan? Satu bentuk boikot. Sebenarnya bila di boikot, Israel sebenarnya mereka cuba nak pastikan keberadaan mereka di tanah Palestin itu cuba diabsahkan. Maksudnya mereka nak menjadi seperti negara-negara yang lain yang normal. Seperti Jordan, ya, Syria, Lebanon, mereka adalah negara yang normal. Ya. Kita kena tahu benda tu. Israel, walaupun negara yang telah diiktiraf oleh dunia, kecuali Malaysia lah kot, kita dapati mereka tidak normal sebenarnya. Mereka sehari demi hari berada dalam ketakutan. Kita nampak je mereka tu macam kuat, ya. Tapi mereka sebenarnya sehari demi hari mereka berada dalam ketakutan, ya. Banyak sebenarnya selepas tahun 48, ya. Bahkan sebelum tu pun ikutlah PBB atau sebelum PBB, Liga Dunia, kita dapati banyak ketetapan-ketetapan PBB lah, tak kira lah ketetapan yang mana keluarkan, ya, yang sebenarnya masih tak diikuti.
kan ya. Antaranya adalah pelarian-pelarian Palestin punya hak untuk kembali ke tanah mereka, kan. Kalaulah kita andaikan memang berlaku perkara itu, dan insyaAllah kita yakin benda itu berlaku lah, tapi dalam keadaan sekarang mengejutkan berlaku, kita dapati tak tahu kat mana nak duduk dah ya, rakyat Palestin yang menjadi pelarian sekarang di negara-negara lain ya. Bila mana mereka dibenarkan balik ke tanah mereka di Palestin tersebut, Palestin Tebing Barat, Palestin Gaza, Palestin tahun 48 masuk Israel yang namanya negara Israel sekarang ya. Kalaulah rakyat Palestin yang dikira sebagai pelarian tersebut dibenarkan balik semula mengikut ketetapan PBB tersebut, kita dapati tak tahulah majoriti rakyat adalah orang-orang Arab ataupun orang-orang Palestin asal lah ya. Jadi itu satu masalah besar kepada Israel yang menyempit menghimpit mereka ya. Tapi mereka ni buat tak tahu aja kan. Tapi itulah kan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, memang Israel ni memang golongan yang walaupun ramai nabi-nabi dari kalangan mereka ya, tetapi mereka dikutuk ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan banyak kita dapati dalam Al-Quran, dalam surah Baqarah, dalam surah A'raf dan surah macam-macam surah lah dalam Al-Quran ya. Kisah-kisah berkaitan Bani Israel ni dan nabi-nabi mereka, kita dapati banyak diceritakan dalam Al-Quran menunjukkan mereka ni satu golongan yang melampaui batas, zalim dan sebagainya. Jadi bila mana mereka mengambil tanah tersebut, mereka sebenarnya walaupun mereka ada kekuatan ketenteraan, yang dikatakan tentera yang tak terkalah, tapi sebenarnya selepas 2 Oktober nampak mereka pun taklah hebat mana kan ya. Kalau tidak kerana Eropah dan Amerika Syarikat, mereka tak kuat mana pun. Ditambah lagi dengan boykot ya, kita dapati mereka semakin terhimpit ya. Contohlah ya, kalau semua negara tak nak mengimport ya mereka punya barang-barang. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat ya, Israel banyak mengeksport barang-barang mereka, barang-barang makanan dan lain-lain ya. Jadi kalaulah ya seluruh dunia memboikot barangan Israel ya, saya rasa ya dia akan memberikan kesan yang besar juga kepada ekonomi Israel. Dan boikot ini bukan pada barangan sahaja ya. Boikot universiti, tak nak berhubung dengan universiti di Tel Aviv, di Israel ya, kerajaan Zionis tersebut ya, dan macam-macam lagi jenis boikot. Dan saya teringat ketika tahun 2000, ketika saya masih berada di Mesir lagi pada ketika itu, tahun 2000 adalah intifadah yang kedua, intifadah Aqsa, sebab Ariel Sharon masuk dalam Masjid Al-Aqsa ya. Jadi berlaku intifadah dan saya dapati dengan jelas di Mesir ya, rakyat Mesir kuat memboikot pada ketika itu, dan salah satu syarikat besar yang dimiliki oleh yang ada kaitan lah ya dengan Zionis ini telah bankrupt di Mesir ya. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau kita kaji banyak lagi ya kesan boikot ini kepada negara haram Israel ini. Dan bila mana boikot ini dapat dibuat dengan lebih berkesan ya, ia pasti akan memberi kesan kepada Israel. Contohlah kita katakan syarikat A adalah syarikat yang membekalkan Israel dengan makanan ke, dengan peralatan elektronik ke dan sebagainya ya. Contoh kalau yang disebut lama dah ya oleh PDS ya, Malaysia, kita kena boikot HP kerana produk ini membekalkan alat-alat komputer ya, peralatan-peralatan komputer dan elektronik ke Israel, ke Kementerian Pertahanan dan sebagainya lah kan. Walaupun mungkin syarikat HP tersebut bukan dimiliki oleh Israel ya, tetapi bila mana satu dunia boikot, kalau boleh berlaku begitu, kita dapati mereka akan kehilangan ya periuk nasi juga, menyebabkan mungkin akhirnya menjadikan mereka akan memutuskan hubungan dengan Israel kan. Itu syarikat yang bukan Israel
ya, membekalkan Israel dengan apa-apa bekalan lah, kan? Tapi kalau syarikat Israel kita boykot terus, maksudnya terus bankrupt seperti mana yang saya sebutkan tadi di Mesir pada tahun 2000 yang lepas, ya. Jadi kita sebagai umat Islam, bagi saya boykot barangan ini bukan perkara yang susah sangat pun, ya. Sebab kalau katakan produk Hewlett Packard HP contohnya, kan, kita ada banyak lagi yang produk-produk komputer yang lain, kan. Kita ada Asus, kita tak nak promosi yang Cina punya lah. Tapi nak sebut bahawa banyak lagi produk-produk lain di bidang itu, ya, untuk kita gunakan, kan. Bahkan sebelum ni bising tentang boykot restoran tertentu, kan, ya. Bagi saya sebenarnya kita bukan sekadar perlu boykot, tapi kita perlu menyediakan alternatif kepada apa yang kita nak boykot itu, kan. Dan saya kira selepas 7 Oktober banyak juga restoran baru yang dibuat, ya, oleh umat Islam, kan. Ya. Jadi kita jangan terlalu bergantunglah kepada mereka, ya, untuk itu, ya. Bahkan restoran itu pun sebenarnya adalah mempromosikan gaya hidup barat sebenarnya, kan. Tak apalah, walaupun di situ ada khilaf dan sebagainya. Bagi saya, ya, kalau kita mampu untuk memboikot paling kuranglah senarai-senarai yang dikeluarkan oleh PDS Malaysia tersebut, bahkan yang lain juga, ya, kita dapati ia memberi kesan paling kurang dulu dia bagi sumbangan kepada Israel, mungkin sekarang mereka tak nak bagi sumbangan dah, ya. Jadi itulah, ya, saya berkeyakinan bahawa boikot ini di samping sumbangan-sumbangan yang saya sebutkan tadi tu, ya, boikot juga merupakan satu bentuk sumbangan yang agak terbalik lah. Sumbangan yang saya sebut tadi, sumbangan kita bagi kepada rakyat Palestin, tapi ini kita tak bagi kepada musuh-musuh Palestin, ya. Dan akhirnya mungkin akan memberikan kesan, dan pengalaman boikot sebelum ini telah menunjukkan kepada kita, ya, kesannya yang besar kepada negara haram Israel. Cuma kalau saya nak buktikan boikot, kalau sesuai lah contoh ini, ya, kita dapati ketika perang tahun 73, ya, Raja Faisal dari Arab Saudi, dia telah walaupun dia tak nama boikot lah, tapi seakan memboikot pihak-pihak tertentu untuk dijual petrol. Saya kira boleh dikira sebagai boikot jugalah, kan, walaupun nampak pelik sikit, kan. Apabila mereka tak dapat duit kita, yang itu dalam konteks Raja Faisal, tak dapat petrol kita, mereka juga akhirnya akan terpaksa mengikut telunjuk kita, ya. Tapi malangnya disebabkan oleh apa yang dibuat oleh Raja Faisal tersebut, dia telah dibunuh oleh salah seorang ahli keluarga yang agak sedikit jauh lah. Dia sendiri kan dikatakan begitu, Allahu a'lam lah. Tapi tak apalah. Kalau itulah sebabnya, itu satu kemuliaan bagi saya. Bahkan mungkin boleh sampai ke tahap syahid, kan. Jadi kita ni apa lagi yang kita nak buat dalam keadaan kita hidup senang? Boikot pun bukan memberi kesan kepada besar. Saya teringat, ya, di Terengganu ada satu pasar raya, Sabasur kalau tak silap saya. Dia sanggup, pasar raya ni, ya, sanggup untuk rugi berpuluh ribu atau ratus ribu hanya untuk memboikot barang-barang yang termasuk, ya, dalam senarai boikot, ya. Saya diberitahu pasar raya ini masih hidup sampai sekarang, masih berjalan aktivitinya, ya, tetapi disebut telah rugi berpuluh ribu ataupun beratus ribu kerana untuk boikot. Kalau itu boleh dibuat, ya, kita juga boleh buat. Dan bagi saya yakin bahawa boikot ini salah satu senjata yang boleh kita laksanakan, ya. Cuma kita perlu promosikan dengan mendalam, supaya dengan lebih luas, supaya ia kesannya agak lebih cepat dan lebih memberi kesan kepada negara haram Israel tersebut. Itu saja. Terima kasih Dr. Ahmad atas perkongsian sudut pandang doktor mengenai isu boikot itu. Jadi rakyat Malaysia telah menunjukkan sokongan yang besar terhadap Palestin
Namun seperti mana yang telah panel kita sebutkan tadi, lebih banyak lagi yang boleh kita lakukan, terutamanya dalam meningkatkan kesedaran dan menggerakkan tindakan di peringkat global. Jadi sokongan moral sahaja tidak mencukupi tanpa tindakan konkret di peringkat individu dan negara. Jadi disebabkan kekangan masa dan masalah yang dihadapi oleh panel kita yang pertama, maka saya akhiri kita punya sesi perbincangan yang kedua ini. Jadi sebagai penutup, perbincangan kita hari ini membawa kita untuk merenung dan memahami dengan lebih mendalam sifat dan sejarah pengkhianatan yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi, baik pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun dalam konteks gencatan senjata dalam masa kini. Sejarah dah mencetakkan bahawa kaum Yahudi ini sememangnya terkenal dengan sikap pengkhianatan terhadap perjanjian, seperti mana yang dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa yang penting seperti pengkhianatan mereka terhadap Piagam Madinah. Piagam Madinah ini yang mana bertujuan untuk menciptakan keamanan dan keharmonian antara berbagai kabilah, termasuklah kaum Yahudi, telah dihancurkan oleh mereka. Yang mana Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah ini semuanya telah mengkhianati perjanjian tersebut dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Kita lihat Bani Qainuqa telah mencabar dan menghina seorang wanita muslimah yang menyebabkan ketegangan di Madinah. Bani Nadir pula bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dan merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sementara Bani Quraizah berpihak kepada musuh di dalam perang Ahzab, menyokong serangan terhadap Madinah. Justru telah membatalkan perjanjian mereka di dalam Piagam Madinah. Dan kalau kita lihat pengkhianatan ini berlaku ketika mana pemerintahan Islam berada di puncaknya, dengan Rasulullah SAW sebagai ketua yang dihormati. Namun kalau kita melihat dalam situasi semasa, situasi kini di mana umat Islam ini semakin lemah, walaupun kita lihat kita gah pada bilangan penganutnya, namun hakikatnya dan kita lihat negara-negara Islam itu kebanyakannya negara-negara yang kaya, namun hakikatnya kita lemah dan berpecah. Kita menyaksikan bagaimana kaum Yahudi ini kini melanggar perjanjian gencatan senjata ini dengan begitu mudah. Mereka memandang rendah terhadap umat Islam kerana ketidaksepakatan di kalangan negara-negara Islam dan tiadanya tindakan tegas daripada negara-negara Islam ini. Seperti mana panel kita yang ada dah sebutkan tadi, negara-negara Islam ini hanya banyak mengeluarkan kenyataan dan sebagainya tanpa adanya satu tindakan yang betul-betul efektif dan konkret. Jadi keadaan ini menunjukkan bahawa tiada perubahan nyata di dalam sikap pengkhianatan Yahudi ini, dan hanya apabila umat Islam itu bersatu sebagai satu ummah dan menunjukkan ketegasan mereka, barulah dunia akan melihat perubahan dalam menangani isu-isu seperti ini. Jadi saya berharap pembincangan hari ini dapat memberi kita lebih banyak pemahaman mengenai apa yang boleh kita lakukan sebagai masyarakat global dan juga sebagai masyarakat Malaysia untuk menyokong perjuangan Palestin.